Antara topik yang selalu dihujahkan bagi penyimpan emas adalah tentang zakat emas. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu tidak wajib berzakat emas sehinggalah kamu memiliki 20 dinar. Maka apabila kamu memiliki 20 dinar dan telah cukup haulnya, bagi kamu zakatnya sebanyak setengah dinar." Hadis inilah rujukan para ulama gunakan untuk mengeluarkan kiraan pembayaran zakat emas. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas, maka 20 dinar bersamaan dengan 85 gram emas. Dan jumlah zakat yang perlu dibayar adalah setengah dinar apabila cukup 20 dinar. Ini bersamaan dengan 1/2 dinar bahagi dengan 20 darab 100 sama dengan 2.5%. Jadi, apabila anda sudah ada simpanan lebih 85 gram emas atau 20 dinar yang sudah disimpan dalam masa setahun, anda wajib membayar zakat sebanyak 2.5% dari nilai semasa emas anda. Bukan emas fizikal sahaja dikenakan zakat, malah emas dalam akaun gap dan emas digital semuanya wajib membayar zakat mengikut syarat yang telah ditetapkan. Apa yang anda perlu buat jika anda tiada duit untuk membayar zakat? Anda boleh jual sebahagian emas anda untuk anda tunaikan kewajipan membayar zakat. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.